Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita membincangkan hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-12 surah yang ke-11 surah Hud, iaitu ayat yang kita bincangkan lagi, ayat 46 dan 47 insya-Allah. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat semua di papan putih belakang saya berada di depan papan putih menjelaskan tentang iaitu hukum-hukum tajwid yang terdapat padanya yang perlu kita patuhi semasa kita membacanya insya-Allah. Kita mulai dengan ta'awuz ataupun isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf alif ka, kalimah yang pertama ialah qaf alif ka, ada alif baca dengan maksud dua harakat, lam alif la. Qala, ya. Dan kemudian kita jumpa kalimah yang kedua mula dengan ya, alif ya, ada alif, nun waw, nu ada waw. Kedua-duanya dibaca dengan mak asli. Ya nuhu, hu, ya. Hu, daripada tengah halkum. Ya nuhu. Baik, kemudian kita jumpa kalimah innahu. Hamzah ya nun bertasydid. Pasti dah dikehendaki kita membaca dengan dengung. Dipanggil wajibul gunnah, dengung dua harakat pada in. Dan nun alif dah hawaku, pacikan ha damir. Ha damir ni sebelumnya apa? Nun berbaris. Sepasnya apa? Lam juga berbaris. Dia berada di antara dua huruf yang berbaris, sudah dibaca dengan mat, iaitu mat silah qasirah. Jadi bacaan mat silah qasirah iaitu hawahu dibaca dua harakat. Innahu laisa, lam alif ya. Ya sebenarnya dapat huruf berbaris alif, kita akan baca dengan lin. Sin alif sa kita baca satu harakat saja sa, laisa. Dan kemudian mim ya nun. Mim ya nun ada tanda sukun padanya, menunjukkan dia dibaca dengan izhar, iaitu dan dia dibaca dengan izhar sebab ada sebab kerana dia bertemu dengan hamzah huruf halqiyah. Huruf halqiyah, huruf yang berada di kerongkong ataupun yang berada di bawah halqum, itu hamzah, maka dibaca dengan izhar halqi kerana hamzah adalah sebahagian daripada huruf izhar. Dan kemudian hamzah alif bertemu dengan ha yang sukun, hamzah alif ha bunyinya dua-dua duduk di pangkal halqum ni, dua-dua ma'rasyan di pangkal halqum. Lam yali, kaf alif ka, iaitu min ahlik kalau kita berhenti. Dan aulanya wasal, lam ya itu wakaf hasan, aulanya wasal, maksudnya aulanya menyambung bacaannya. Ahlika innahu wa amal, baik hamzah alif nun bertasydid sama di sini juga, iaitu wajib gunakan dia dengan dengung dua harakat. Kemudian ha pun sama juga di sini, cuma hurufnya sebelumnya berbeza. Sini betul nun sama, di sini ain, sini lam, tapi hukumnya tetap sama, mat silah qasirah dengan mat dua harakat bacaannya. Innahu, ain alif ma mim alif, ain alif a mim alif ma, lam waw nun lun. Baik, dibaca dengan izhar juga, sama juga dengan tanwin tadi. Kenapa? Kerana dia bertemu dengan huruf halqum, iaitu ujung halqum, huruf ghain yang bersama huruf kha sana. Di ujung halqum tu ada dua huruf, iaitu salah satunya ghain, maka dibaca dengan izhar halqi. Dan ghain alif wa bertemu dengan ya. Ya sebelumnya apabila terdapat huruf berbaris alif, dia tak boleh dibaca dengan mat, dia kena baca dengan lin kerana ya bersifat lin. Jadi bacaan lin, ghai, lin maksudnya mudah dan lunak bacaan. Ghairu, baik ra wa ru, sa alif sa ada alif sepasnya mat asli dua harakat. Lam yali, okey, salihin, baik kita sama juga sa lam ya, aulanya wasal, aulanya menyambung bacaan. Tanwin bertemu dengan huruf fa adalah huruf fa wusta, huruf fa, maka dibaca dengan fa hakiki wusta dengan dengung dua harakat. Salihin fala, salihin fala ni habdas, fa alif fa lam alif ada alif ma asli, ta alif sim tas hamzah alif a bertemu dengan lam yang sukun al, tas al ni,
Okey, baru terus pergi ke sana. Tak ada hukum di sana juga pada tas'al ni. Sebut mengikut mahrasnya, Nyawa Hamas, ta dengan sin. Hamzah dipanggil halkum. Dia bukan Hamas, iaitu Jahar. Al dengan lam, ni baru pergi pada ma. Mim alif ma ada alif, ma asli. 2 harakat. Lam alif la ada ya sepasnya. Ya sebelumnya bahasa alif apa bacaannya? Bacaan lin kerana ya bersifat lin. Laisa. Sini pun sama juga lin. Sama. Dan lam alif la, kaf alif ka. Laisa laka bihi. Balik hal damir sama juga. Dia berada di antara 2 huruf yang membaris. Iaitu sini ba. Dengan ain. Jadi nun dengan ain, sini ba dengan ain. Jadi bacaannya sama juga maksilah kasirah. Bihi dipanjangkan bunyi hi dua harakat. Laka bihi ilmun. Baik. Perhatikan sini. Ain ya in bertemu dengan lam il. Tanwin bertemu dengan hamzah dibaca dengan izhar ki bila kita menyambung, iaitu wakaf hasan awalannya sambung. Ilmun inni a'izuk. Mana hamzah yang nun bertasdid baca dengan wajib bergunah dengung 2 harakat. Nun ya ada ya huruf mat dengan hamzah dalam 2 kalimat secara berpisah dibaca dengan mat jaiz mufasil. Iaitu bertemunya huruf mat dengan hamzah secara berasingan berpisah atau bertemu dalam 2 kalimat, maka dibaca dengan mat jaiz mufasil. Ketika wasal sahaja, kalau wakaf dibaca dengan 2 harakat. Okey. Hamzah alif a, ain ya ain, ra wazu, ra huruf istilah meninggikan pangkal lidah ataupun mengangkat pangkal lidah supaya dia tinggi dan kembang sana dan bacaannya tebal. Aizuka, dia bukan hamzah alif nun, nun sakinah bertemu dengan ta. Huruf ta adalah huruf ifa kubra, maka hendaklah dibaca dengan ifa hakiki kubra. Ya. Apa maksud ifa hakiki kubra? Bacaan antara izhar dengan idgham, tetapi cenderungannya bacaan itu lebih kepada izhar, kubra. Kalau sugra cenderungnya lebih kepada idgham. Kalau wusta tengah-tengah. Tak ada cenderung mana-mana. Baik. Hamzah lim nun an, ta alif ta, ka wa ku dengan waw mad asli 2 harakat, nun alifnya. Bacaan ifa. Takuna minal mim ya min nun alif bertemu dengan alif lam kamariyah. Perhatikan huruf alif lam kamariyah ni kalau kita nak banding dengan alif lam samsiah, iaitu pada lam ada tanda sukun itu menunjukkan jim itu huruf kamariyah. Okey. Pandang kita baca dengan minal nun alif lam dengan lam yang ada tanda sukun. Prinsipnya kalau tak tahu pun hukum izhar kamari, tapi kita tahu bahawa sesuatu huruf bertemu dengan hamzah hendaklah diwasalkan dulu. Kemudian kepada apa huruf yang hendak kita bacakan dia? Pada huruf yang pertama apa dia? Huruf sukun. Atau huruf bertasydid. Macam hamzah ya dengan nun bertasydid. Hamzah ya nun. Serupa juga sini. Kalau kita tak tahu hukum. Tapi dari segi hukum, dia mesti dibaca dengan izhar pada huruf lam. Apabila bertemu dengan alif lam kamariyah. Baca dengan izhar kamari. Jim alif ja, ada alif sepasnya ma asli 2 harakat. Yahi, lam yali, ya huruf mat, nun disukunkan. Apabila huruf mat bertemu sukun mendatang, mat arid disukun, nak mana sebutan dia dalam bahasa Arab tu, mat arid disukun. Huruf mat bertemu dengan sukun mendatang, dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Selesai ayat yang ke-46. Okey, kita pergi kepada ayat yang berikutnya. Ayat ke-47 bermula dengan qala juga, iaitu qa dibaca dengan mat asli, qala Rabbi, ra bertasydid dengan ba, ra berbaris alif baca dengan tebal, Rabbi, ba ya bi, hamzah ya i, nun bertasydid, inni sama dengan sini, iaitu baca dengan mat jaiz mufasil. Mula-mula baca dengung dulu, wajib berguna dengung 2 harakat, inni a'udzu, a'udzu bik. Baik, maknanya kita baca dengan mat jaiz mufasil ketika wasal sahaja. Kalau kita berhenti, kita baca 2 harakat. Hamzah alif ain waw, ada waw mat asli 2 harakat, za waw zu zal, zal alif lam, bukan za alif ya. Yang panjang macam ra ada titik tu zai. Yang ni zal. Jadi lidah kita terkeluar, belakang hujung lidah kita ada gigi kacip atas tu. A'udzu bika, bahaya bika alif ka hamzah alif nun an, baik ada tanda sukun sana.
menunjukkan dia baca dengan izhar kerana dia bertemu dengan huruf izhar, hamzah. Hamzah alif sim as, dengan berakhir dengan sin yang hamas, as ada bunyi angin tu kan. Hamzah alif a, ka, lam alif la, kaf alif ka, as'alaka. Ma, yang alif ada alif ma asli. Laisa, laisa lin, kita jumpa sini laisa, sini juga tadi laisa, lin, ya sin alif sa. Lam yali, laisa li, lam ya ada ya, mat asli. Baya, ha, yahi, baya, biha, yahi. Ha damir ni berada antara huruf ba dengan huruf ain yang berbaris. Mat silah, qasirah dengan dengung dua harakat. Dengan dengung pula. Dengan mat dua harakat, bukan dengung. Iaitu dipanjangkan dengan mat. Li, lai, ma, lai, sali, bihi, ilmu, ilmu, dengan waw, mu ilmu, iaitu tanwin bertemu dengan huruf waw, dibaca dengan idgham ma'al gunnah dengan dengung dua harakat. Ilmu, iaitu idgham nakis, waw ni walaupun dia bukan huruf nun, dia tetap didengungkan pada waw itu. Waw alif waw hamzah alif lam il lam alif lam ma asli. Itu bukan menafikan. Wa illa taghfirli, ta alif wain ta fa ya rafir lam yali. Sini tak ada apa hukum, sini pada li ada hukum mak asli. Dua harakat baca taghfirli wa tarhamni, jangan didengungkan ham tu. Wa alif wa ta alif ra ta ha alif mim mim sukun, baca dengan izah syahfawi, tak boleh didengungkan dia bukan bertemu dengan mim, dia bertemu dengan huruf selain mim selain pada ba. Wa tarhamni, ni dibaca dengan apa dia? Mat jaiz mufassir serupa macam sini. Ya bertemu dengan huruf hamzah, ni pun ya bertemu dengan huruf hamzah ketika menyambung bacaan pada akum. Hamzah alif a, kaf waw nun, nun sakinah bertemu dengan mim, dibaca dengan idgham ma'al gunnah dengan dengung dua harakat. Akum, terus nun diazafkan, terus kaf waw mim. Akum minal, benal di sini dengan izah kamari juga sama juga dengan sini tadi. Ada hamzah wasal, ada lam yang ada tanda sukun. Minal kha huruf kamariyah. Jadi izah kamari kan dia. Kha alif, ada alif man asli dua harakat. Sim yasi, ra ya ri bertemu dengan ya huruf mat. Sebelum ya dapat huruf baris ya. Dan nun disukunkan, dibaca dengan ma'al sukun. Selesai hukum tajwid yang terdapat padanya yang perlu kita patuhi semasa kita membaca. Sekarang kita membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Amalun ghairu salihin fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'izuka an takuna minal jahilin. Qala rabbi inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfir li wa tarhamni akum minal khasirin. Sadaqallahul azim. Baik, selesai kita membaca berdasarkan hukum tajwid. Apa yang penting dalam membaca Al-Quran, kita perlu memahami apa yang kita baca sebentar tadi. Kita orang ajam, bukan orang Arab. Jadi kita tak tahu bahasa Arab. Kalau kita tahu bahasa Arab, kita baca, kita dah faham. Karena itu saya adakan bacaan maksud ayat yang kita baca. Saya bacakan. Iaitu ayat 46. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Allah berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Nuh AS. Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Mana semasa banjir besar,
waktu Nabi Nuh diutus oleh Allah itu, ya, di mana Allah hendak menghukum, mengazab mereka-mereka yang kafir terhadap Nabi Nuh, terhadap risalah Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Nuh. Maka salah seorang yang paling rapat dengannya ialah anaknya sendiri bernama Yam. Anaknya sendiri bernama Yam yang engkar kepada bapanya, iaitu Nabi Nuh sendiri, dan juga engkar kepada Allah SWT. Jadi Allah berfirman macam itulah kepada Nuh, maknanya anak kamu itu bukan keluargamu lagi, kerana dia telah engkar padamu. Sesungguhnya perbuatan anaknya itu adalah perbuatan yang tidak baik, bukan amal yang soleh. Wairu amal soleh, iaitu bukan amal yang baik. Baik, sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui hakikatnya. Kenapa sebelum ini? Iaitu Nabi Nuh mohon supaya diampunkan anaknya itu, ataupun diselamatkan anaknya. Lalu dia pun memanggil-manggil anaknya naik bahtera. Tapi anaknya tak nak naik bahtera. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Jadi Allah bagi tahu je, jangan risaulah, biarlah dia. Walaupun anak dia sendiri. Dan ayat yang ke-47, Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada engkau dari sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya. Jadi Nabi Nuh menyesal, minta mohon supaya selamatkan anak dia tu. Jadi dia bagi tahu pada Allah. Dan sekiranya Allah tidak memberi ampun kepadaku, kata dia. Sekiranya engkau, di mana engkau tu Allah, engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku. Dia tidak kasih Allah, tak ada sifat kasih Allah pada dia, nescaya aku akan termasuk orang-orang yang rugi. Sebab itulah selalu kita berdoa supaya kita ini diampuni oleh Allah dan dirahmati, dan diampuni apa tu, dosa-dosa mungkin kita telah menganiayai diri kita sendiri pada masa lalu. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dalam siri yang berikutnya, insya-Allah.